Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Asri dari KRS Travel. Ini adalah akaun KRS Travel untuk TikTok. Dan sekarang ni saya berada di Movenpick Convention Center di Sepang, berhampiran dengan Masjid KLIA Sepang, kerana kami sudah berada di sini, tim KRS sudah berada di sini untuk menyambut bakal-bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, bakal-bakal Duyufur Rahman yang akan terbang. Ini adalah jemaah grup pada hari ini, yang check in pada hari ini adalah grup jemaah haji yang pertama yang akan terbang di bawah pengurusan dan kendalian KRS Travel. Okey, jadi saya dan bersama tim sekarang ni sedang menguruskan dan menyantuni jemaah KRS Travel. Ada yang dah mula hadir, sekarang ni jam, kalau kita tengok sekarang ni jam dah pukul 4.47 petang. Dan jemaah-jemaah ni perlu berada di sini di Movenpick Sepang ni pada pukul 6 suku petang. Tapi seawal sekarang ni pun kami dah menerima jemaah-jemaah ni. Kami dah menerima jemaah-jemaah yang bakal menunaikan haji. Keadaan di sini agak ramai lah dengan kehadiran jemaah haji, keluarga, sanak saudara yang menghantar, dan keadaan di sini adalah pack, busy. Dan bukan sahaja KRS yang berada di sini pada hari ini, ada ramai lagi syarikat PJH yang berada di sini untuk menerima kehadiran jemaah haji mereka. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya dan tim akan sentiasa mengupdate, memberikan perkembangan terbaru dan terkini tentang jemaah haji KRS yang berada di kawasan ini, insya-Allah. So ikutilah kita punya silakan ikuti kita punya, follow kita punya akaun KRS Travel ni. InsyaAllah kita akan sentiasa update perkembangan terbaru dari sini. Sekejap Okey, jangan lupa untuk yang berada di sini, yang sedang menonton ni, jangan lupa tap dan jangan lupa share, kongsikan, supaya mungkin manalah tahu ada saudara mara yang sedang berada di sini. Boleh say hi kepada kami kan. Ada saudara mara ataupun mungkin ada sahabat handai yang nak menunaikan haji yang akan terbang pada hari ini. Dan untuk jemaah-jemaah PJH dan juga jemaah-jemaah tabung haji, point of check-in diorang ialah di Movenpick ini. Mana-mana jemaah-jemaah yang menaiki kapal terbang KT lah. Sekejap Dan keadaan sekarang ni pada hari ni adalah hari Khamis. Hari ni hari Khamis 7 hari bulan Mei tahun 2026. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kami bakal menerima jemaah haji kami, jemaah haji yang berdaftar dengan KRS yang akan terbang pada pagi nanti, awal tengah malam nanti. Penerbangan diorang dijadualkan jam 2 suku pagi. Jadi perlu berada di Dewan Convention Center Movenpick ni seawal jam 6.30 petang. Jadi bukan sahaja jemaah-jemaah KRS yang berada di sini, tetapi juga jemaah-jemaah dari syarikat-syarikat PJH yang lain sedang berada di sini. Jangan lupa tuan-tuan, boleh share, boleh tap like, boleh bagi tahu saudara mara yang mungkin ada tengah nak pergi haji ke, yang tengah check in kat sini, boleh say hi kepada tim kami tim KRS Travel di sini.
Okey, mungkin dari segi kualiti audio agak kurang, mungkin anda kurang mendengar dengan jelas. Kalau ada masalah, kalau ada suara yang tak jelas ke apa, boleh inform lah, boleh bagi tahu. Kerana hari ni memang saya plan sebenarnya nak bergerak ke sana kemari, jadi memang saya tak sediakan mikrofon tu. Sebab dia akan membataskan pergerakan saya. Jadi mungkin audio kalau ada yang kurang berkualiti tu, saya mohon ampun dan maaf. Sekarang ni kita tengok sekejap Alhamdulillah di booth ataupun di checkpoint untuk KRS ni, kita ada tim kita yang akan menyantuni jemaah ni. Kita ada beberapa orang tim sekarang ni. Ada yang sedang menunggu di pintu luar sana. Bila ada jemaah KRS yang turun, kita akan terus bawa ke booth kita kat sini lah. Kat sini diorang akan letakkan bagasi-bagasi diorang. Sebelum nanti pada masa yang ditetapkan pada petang nanti, diorang akan dipanggil oleh pihak tabung haji bagi memasuki Dewan Convention Center Movenpick ni. Dia ada prosedur dia yang kita perlu laksanakan dan kita perlu ikut tentang macam mana untuk jemaah-jemaah haji ni, yang bukan saja dengan KRS tetapi dengan mana-mana syarikat haji, syarikat yang dipilih oleh tabung haji, iaitu syarikat-syarikat berstatus PJH ni. Di sini tidak boleh, orang kata, bersembrono, tidak boleh. Dia adalah peraturan-peraturan yang perlu kami lakukan di sini. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit jemaah KRS travel pun boleh sampai. Sekejap saya kalau boleh mana gerak-gerak ni. Kita tengok suasana di sinilah Okey. Sekejap guys Kita tengok suasana, kita pusing-pusing, jalan-jalan sekejap. Tengok suasana di sini. Saya balikkan kamera Boleh? Saya pusingkan kamera. Okey. Inilah dia sekarang ni suasana di sini. Untuk makluman, tiang KRS, lokasi ataupun point of check-in untuk KRS, kita berada di tiang nombor 20. Orang kata tiang yang belakang lah, berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Ketetapan ni memang dah ditetapkan. Jadi tim kami memang berada di sini, dah ramai yang menyantuni jemaah masing-masing. Ini adalah tim kami. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan yang mungkin ada saudara mara yang jemaah haji KRS, bila datang ke sini, ke Movenpick ini, datang dan boleh terus ke kawasan kami, kawasan yang ada sedikit flag KRS ni. Lepas tu ada tim kami yang memakai baju berlogokan KRS Travel. Boleh tengok sekarang kami semua memang sedang menyantuni, dan kami juga sediakan beberapa kemudahan untuk jemaah-jemaah menunggu. Kalau yang haus, kita boleh bagi dia orang air apa semualah. Okey, kita pusing-pusing kejap kita jalan-jalan. Beginilah keadaannya. Kita tengok ni ada syarikat-syarikat lain. Masing-masing ini ada yang datang awal, ada syarikat-syarikat PJH yang lain dengan jemaah haji mereka. Ada syarikat seperti Jad Travel, ada Juara Travel, ada Al-Balad dan pelbagai lagi. Syarikat Zahafiz pun ada di sini. Maknanya syarikat-syarikat ni berada di sini sebab malam ni diorang ada jemaah yang akan terbang menaiki KT, KT yang telah ditetapkan oleh tabung haji lah. Dan ini adalah keadaan suasananya, yang mana saya minta maaf tuan-tuan dan puan, saya memang tak sempat nak baca komen ni. Saya seorang-seorang ni sedang menguruskan live ni. Jadi sekarang ni kita juga menyediakan tim kita yang akan menyambut jemaah-jemaah ni bila ada jemaah-jemaah yang sampai dengan KRS. Okey, ni tim penyambut kita.
sedang menunggu dengan bangganya, dengan handsomenya semua, sedang menunggu kehadiran jemaah-jemaah, insya-Allah. Awal lagi kita dah set up kat sini. Jadi inilah dia di kawasan Movenpick. Kita tengok ada bendera-bendera syarikat-syarikat yang lain pun memacakkan bendera-bendera mereka di sini. Untuk hari ini insya-Allah Dr. Syuhada juga akan terbang. Dr. Syuhada juga akan terbang bersama ikut rombongan ataupun grup yang pertama ni lah. Dr. Syuhada akan terbang. Ustaz Abu jadual dia bukan hari ni. Siapa tadi yang komen? Andra Xaviera. Semoga semua jemaah haji mendapat haji mabrur. Semoga dipermudahkan Profesor Syuhada dan Ustaz Abu. InsyaAllah hari ni Dr. Syuhada yang akan terbang. Ustaz Abu bukan hari ni. Ustaz Abu the next lah. Okay, hari ni kita ada kita ada 50 orang jemaah yang akan kami santuni untuk membantu mereka check in, membantu menguruskan bagasi mereka sebelum semuanya diserahkan kepada tabung haji untuk diuruskan dari Movenpick ni naik bas akan ke KLIA pula. Okay, jadi inilah dia suasananya. Dewan Convention Center Movenpick ni di kawasan luar dia. Jadi ada saudara-saudara kita tim KRS ni yang memang sedang menanti kehadiran jemaah ni dan bakal menyantuni jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan bantu angkat beg dia, tarik beg dia untuk pergi ke tempat checkpoint yang mana kita kumpulkan beg-beg sekalian lah, beg-beg jemaah-jemaah kita, insyaAllah. So di sinilah jemaah-jemaah akan dihantar oleh ahli keluarga di kawasan ini dan kemudian akan disambut dan disantuni oleh petugas-petugas dari syarikat-syarikat PJH. Macam ni ada yang datang kan, dia akan turun kat sini, turunkan beg. Akan ada jemaah, akan ada petugas yang akan menyantuni jemaah-jemaah tersebut, akan dibawa masuk untuk ke checkpoint dia, untuk ke kita punya kawasan untuk meletakkan beg apa semua, insyaAllah. Jika sekiranya saya berhenti dari buat live ni tadi, nanti kita insyaAllah saya juga akan sambung untuk sesi-sesi. Hari ni mungkin nak buat live beberapa sesi lah, sebab kami akan berada di sini sampai malam nanti, sampai selesai urusan kami di sini. Sehingga jemaah-jemaah ni semua berlepas, barulah berlepas maksudnya barulah kami akan tinggalkan kawasan ini. Buat masa sekarang ni tim kami memang berada di sini untuk menyantuni semua jemaah haji yang berdaftar dengan KRS Travel. Jemaah-jemaah haji KRS Travel pada malam ini insya-Allah yang akan terbang berjumlah 50 orang, Duyufur Rahman, insan-insan terpilih yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menunaikan haji pada musim ini, pada tahun ini 1447 Hijrah tahun 2026. Keadaan dia sedikit demi sedikit mula orang sampai. Sebab dia orang ni, jemaah-jemaah ni perlu berada di sini mengikut ketetapan yang diberikan oleh tabung haji pada jam 6 suku petang, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi. Sementara tu kita jalan-jalan kejap, kita tengok. So kalau kita masuk dari kawasan depan ni, sebenarnya saya sedang tunggu kat sini. Kalau ada jemaah yang datang, jemaah KRS, boleh kita terus shoot dia. Kita boleh terus santuni mereka dan bawa ke booth kami. Ini di kawasan inilah, kawasan pintu masuk untuk ke foyer ataupun lobi Dewan ni. Dewan Convention Movenpick di Sepang, sebelah dengan Masjid KLIA ataupun Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, kalau tak silap saya nama masjid tu. Orang panggil Masjid KLIA.
So untuk mungkin ada jemaah-jemaah haji yang mungkin tak tahu, jemaah-jemaah haji KRS, saya nak pesan, jika anda datang pada hari ini, jangan risau, datanglah. Datang untuk check in di Movenpick Center ni, Movenpick Convention Center ni. Jangan risau, tim KRS ada di sini. Akan membantu anda, membimbing anda, membawa anda ke kita punya tempat checkpoint untuk urusan-urusan yang seterusnya. Okey, ini adalah cari je bendera KRS ni, jangan risau. Cari bendera KRS ni, nanti kita akan bawa anda untuk pergi ke tempat checkpoint kita. So, inilah dia keadaannya. Selamat menunaikan ibadah haji. Signboard besar telah dipasang di sini oleh tabung haji, nampak gayanya. Dan biasanya memang jemaah-jemaah ni mengambil kesempatan dan mengambil peluang untuk mengabadikan memori, mengabadikan kenangan di signboard yang besar ini. Semoga memperoleh haji yang mabrur. Itu adalah doa doa dari kita semua agar semua jemaah bukan saja semua jemaah KRS Travel, tapi semua jemaah haji yang pergi menunaikan haji pada musim ini 1447 Hijrah ini akan mendapat haji yang mabrur, akan dianugerahkan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ada satu family dah datang ni untuk hantar jemaah dia. Nampaknya itu adalah jemaah KRS. Encik Akil pun tangkap gambar lah. Apa lagi? Okay, kita santuni jemaah ni, kita welcome dia orang. Okay, dah check in dah, nampak. Ni family ni. Oh, dia nak pergi santai dulu. Okay. Okay. Suasana dan cuaca kat sini agak panas Kita lari kejap. Tu jemaah tu. Okay, sambut. Sambut oi. Sambut oi. Ni bos kita orang, Tuan Haji Muhammad Senaibari. Tolong info budak-budak. Okay, keadaan kat sini agak heboh. Ada jemaah yang sampai, tapi itu jemaah dari Juara Travel. Akan ada bantuan dari tim yang terlibat untuk membantu angkat beg, tarik beg dan sebagainya lah, untuk dibawa ke foyer, ke kawasan checkpoint diorang. Saya agak bergaya. Encik Habib, macam? Baik, mana tak pakai mic? Ini mic? Okey, insyaAllah. Sekarang kita tengah tunggu jemaah. Dia sampai lagi. KT 64. KT 64 malam ni untuk KRS Travel. Oh, ni bukan jemaah tadi. Kita tengah tunggu jemaah. Jemaah ramai yang banyak sampai ni, banyak travel. Hari ni ada banyak travel. Ada Jad Travel, Al-Balad Travel, ada Zahafiz, ada Juara Travel. Apa lagi? Ada KRS Travel, ada lagi? Semua adalah syarikat-syarikat yang hebat-hebat syarikat-syarikat yang memiliki lesen PJH, pengelola jemaah haji.
Semua. Kalau dalamnya di sana. Masjid sana. Masih surau. Yang dalam tu bukan ada surau juga. Jadi masuk ke apa ni convention tadi. Kat dalam. Ni tak tahulah buka ke tidak. Bahkan tak boleh masuk. Tanda boleh. Tak tahu sih. Tapi masuk tanda. Kita tengok tu. Sementara menunggu apa namanya jemaah KRS Travel hadir, alhamdulillah kita pun berada di sini. Kita menunggu menanti kan. Okay, ada jemaah KRS sampai. Alhamdulillah. Kita akan bantu dia orang angkat beg-beg dia orang. Haji. Apa ke orang ni? Ni lah dia kan. Kita akan santuni mereka, bantu angkat beg-beg dia orang apa semua untuk ke tempat waiting area. Okey, kita akan iringi dan bantu jemaah-jemaah yang sampai untuk terus pergi ke kawasan memanggil kita punya waiting area. Samping itu beginilah suasananya sekarang pada petang ini. Sekarang ni kurang lebih jam 5 petang, 5:09 petang di kawasan Movenpick Convention Center ini. Kita kena jalan sikit sebab KRS punya waiting area tu kita dapat di bahagian belakang, di tiang nombor 20. Setiap tempat ni, setiap tiang ni dia ada nombor dia, nampak tak? Ni kan, ni tiang dia, macam ni tiang 14. Okey, macam ni tiang 15, nampak tak nombor dia 15 tu. Macam ni ni tiang 16. Okey. Untuk KRS kita dekat tiang 20. InsyaAllah KRS kita berada di tiang 20. Tapi rezeki KRS lah, kita punya tiang tu bawah tangga. Jadi dia punya nombor tu agak tersembunyi, nampak? Nombor dia dekat situ, kat atas tu 20. Tiang dia, sebab dia ada tangga kat sini ada tangga kat sini. Jadi tiang untuk KRS ni adalah tiang 20. Sekarang ni alhamdulillah bagasi jemaah ni kita kumpulkan di satu tempat. Okey. Untuk KRS Travel malam ni jemaah-jemaah ni akan terbang KT kapal terbang nombor 64. KT 64. KT 064. KT 64 lah. KT 64B itu kata Ustaz Adam. Okey.
Jadi jemaah yang hadir kita akan sambut dia, kita akan Kita ada 12 orang jemaah yang telah hadir. Lagi lagi 38 orang jemaah yang belum sampai di Mubon Peak. dia kena masuk 6 suku kan. 6 suku jemaah perlu berdaftar untuk dapatkan gelang dan sebagainya di Kuantan TH. Buat masa ni sehingga jam 5.11 petang kita telah menerima kehadiran seramai 12 orang jemaah yang akan terbang pada malam ini dari total 50 orang jemaah. Jadi ada 38 orang lagi yang belum hadir. Sebelum jemaah-jemaah ni akan dibawa masuk ke Dewan Movenpick Convention Center ni bagi urusan-urusan seperti gelang, check-in, tamprin dan sebagainya yang akan diuruskan oleh tabung haji, insya-Allah. Ya, keadaan di sini penuh, belum penuh lagi lah, belum penuh sesak, tetapi ramailah orang-orang ramai yang saudara mara yang hadir, yang menghantar jemaah-jemaah ni, ramai yang turut sama kan, yang nak berpisah dengan family dia masing-masing. Jadi inilah. Okey, masih berehat kan. Pada masa yang sama kita pun ada memberikan penerangan-penerangan kepada jemaah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, begitulah suasana pada petang ini. Alhamdulillah, KRS Travel salah sebuah syarikat yang memiliki lesen PJH pengelola jemaah haji, dan pada tahun ni kami akan menerbangkan jemaah-jemaah haji. Kami bermula pada malam ni. Kereta diorang, jadual diorang akan mula terbang pada malam ini, dan hari-hari selepas ini juga akan ada beberapa tarikh untuk KRS Travel ni. Saya perlu stop dulu live ni. Nanti saya akan sambung balik sebab saya nak solat dulu, nak solat asar sekejap. Then nanti insyaAllah kita akan sambung dan ikuti. Jangan ke mana-mana. Boleh follow live ni, boleh follow akaun KRS Travel ni. Nanti saya akan live kembali bagi memberitakan tentang hal-hal selepas ni. Mungkin petang nanti akan jadi lebih ramai daripada sekarang lah, insyaAllah. Okay, saya take off dulu. Nanti saya akan sambung balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.